Bila aku mai rumah saudara aku ataupun rumah ipak aku ni, di belah-belah ni lah, Balak Jangwe ni, ada satu tempat yang aku suka singgah. Tempat dia adalah di satu jalan nak ke Gunung Keyang. Dia tak tahulah nama kampung tu apa, tapi dia dekat Titi. Dia ada pondok apa semua sini, pondok Nega apa semua. Tu di depan sana tu adalah Gunung Keyang lah. Ni daripada bawah pondok ni, di Gunung Keyang. Kadang-kadang kita panggil nak gajah pun kita panggil lah. Tapi saya suka nak kata kan, dulu ni dekat dengan Batang Nyok ni kan, dekat Batang Nyok ni dia ada satu tiang tu. Dia ada satu tiang. Kalau ni tiang tu dah runtuh lah. Tak tahu lah sebab dia pun buat quarry lah kat situ. So tiang tu dah tak ada. Tapi rasa dalam hujung 90-an masih ada lagi. Pemandangan yang bagi saya dah lama saya tak tengok itu, kalau nak tahu ni adalah jenis satu alat tangkapan ikan. Kalau Belah Utara ni kita panggil tangkui. Tangkui ni jenis kecil, bangsa kecil. Ni ada 2, ada 3, ada 4, 5. Weh, berderet tu sepanjang sungai tu, sepanjang Telayak tu, baru perasan. Ni tangkui. Kalau saya dulu dengan tok saya, kami buat daripada kelambu kan. Dia punya jaring tu buat daripada kelambu. Kepai-kepai tanah liat, baru dedak taruh dalam tu. Dia naik lah nanti sepat kedah, ketam, ketam batu kan, ketam benang kan. Naik semua segala jenis ikan, segala jenis hidupan. Ulak pun ada. Seronok ni. Ni nanti bila mereka nak angkat ni, dia kalau tengok di situ tu, dia ada satu pintalan dawai tu kan. Nampak tu. Nanti dia akan suar buluh lah ataupun bokai ke apa, dia akan tolak naik atas lah. Dia angkat. Tapi sebab kita main waktu ni, kita tak dapat tengok lah. Tu pemandangan Gunung Keyang. Inilah sebahagian daripada satu rakaman pendek dan ringkas kan. Rakaman pendek dan ringkas saya di Gunung Keyang. Ataupun ni belah-belah gunung lah. Alok gunung ke Matang Gunung, tapi Matang Gunung belah depan sana. Tu bukan main cantik. Estetika, estemism, apa benda nak kata pun tak tahu lah. Tapi dia adalah satu keindahan yang bagi saya majestik lah, Gunung Keyang. Selamat Raya Raya.